عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kuburnya Nabi yang mulia dengan keharuman wangi-wangian salawat dan salam sejahtera. Ya Allah, berilah salawat salam serta berkah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jiwa dan raganya dalam keadaan jaga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى. Dan dimi'rajkan ke langit berlapis 7. Di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam. وَقَدْ جَلَّ لَهُ الْوَقَارُ وَعَلَاهُ. Yang telah diagungkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. وَرَأَى فِي الثَّانِيَةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتُولِ الْبَرَّةِ النَّقِيَّةِ. وَرَأَى فِي الثَّانِيَةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتُولِ الْبَرَّةِ التَّقِيَّةِ. عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتُولِ الْبَرَّةِ التَّقِيَّةِ. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, seorang gadis yang suci dari perbuatan noda, lagi bertakwa kepada Allah Ta'ala. وَابْنَ خَالَتِهِ يَحْيَى الَّذِي أُوتِيَ الْحُكْمَ فِي حَالِ شِبَابٍ. Dan di sana juga bertemu dengan Nabi Yahya, saudara lelaki sepupu Nabi Isa yang ketika alim sejak kecil. وَرَأَى فِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ بِصُورَتِهِ الْجَمَالِيَّةِ. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang sangat elok dan menarik hati. وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه. Di langit keempat
beliau bertemu dengan Nabi Idris, Nabi yang ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Wa fil khamisati Harun al-muhabbab fil ummatil Israiliyah. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, Nabi yang amat disukai oleh kaum Bani Israel. Wa fi sadisati Musa alladhi kallamahu Allah Ta'ala wa najah. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa, Nabi yang ahli munajat kepada Allah Ta'ala dan pernah berbicara langsung dengannya. Wa fi sabi'ati Ibrahim alladhi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wattawiyah. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi yang selamat hatinya dan yang mempunyai sebutan baik. Wa hafidhahu min nari Namrud wa Afan. Nabi yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari sengatan panas api Namrud. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a syarifal aqlami bil umuril maqdiyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke Sidratil Muntaha sehingga beliau dapat mendengarkan goresan kalam di Lauhil Mahfuz. Ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahu Allah fihi wa adna, sampai kepada suatu tempat yang dinamakan mukafahah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap langsung dan munajat kepada Allah. Wa amata lahu hujubal anwaril jalaliyah. Tersingkaplah tabir yang menutupi nur keagungannya. Wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah. Dengan demikian, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dapat memandangnya dengan mata kepalanya sendiri apa yang dapat dilihatnya dari sifat ketuhanannya. Wa basata lahu bisatal idlali fil majalidz dzatiyah. Dan terbentang baginya hamparan kasih mesra pada tempat kenyataan zatnya. Wa farada alaihi wa ala ummatihi 50 salatan
sahabul fadli faruddat thumma halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepadanya dan kepada umatnya melakukan salat 50 kali atau waktu. Kemudian turunlah kemurahan Tuhan. Akhirnya dikurangi hingga hanya tinggal 5 kali yang wajib diamalkan. وَلَهَا أَجْرُ 50 كَمَا شَاءَهُ فِي الْأَزَلِ وَقَضَاهُ. Namun pahalanya tidak berkurang dari pahala salat 50 kali sebagaimana apa yang telah dikehendaki dan dihukumkan Allah pada zaman ajali dahulu kala. ثُمَّ عَادَ فِي لَيْلَتِهِ فَصَدَّقَهُ الصِّدِّيقُ بِمَسْرُورٍ. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pulang kembali pada malam itu juga. Sedangkan orang yang mau membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya itu hanya Abu Bakar Siddiq. Wa kullu dhi 'aqlin wa rawiyah, dan orang-orang yang mempunyai pikiran yang sehat. وَكَذَّبَتْهُ قُرَيْشٌ وَارْتَدَّ مَنْ أَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَغْوَاهُ. Sebaliknya, kaum Quraisy sendiri mendustakannya, dan bahkan orang yang disesatkan dan ditipu oleh syaitan makin menjadi murtad.